Saya terkejut bila mendapat DM daripada Perdana Menteri. Waktu tu saya tengah mengajar, so I kena ambil 2-3 minit nak verify dulu betul ke akaun prime minister tak kena hack ke apa ke. Terkejut bercampur dengan perasaan gembira sebab saya mendapat peluang ni. Kau dan ku sama sahaja nak maju, terus marah terunggul di mata. Ini adalah satu rancangan bijak yang diambil oleh Datuk Seri Najib kerana pada masa kini mendekati semua orang dalam kaedah mudah dan percuma dalam menggunakan laman media sosial. Kemudahan yang kita ada kalau kita pergunakan secara baik, kita mampu mendapat reply yang agak cepat. So bagi saya, beliau telah mengambil satu tindakan yang bijak dengan mengengage menggunakan media sosial ini. Kau ikut sama mengerti kan irama rentakku rentak. Perasaan saya gembira. Ujung minggu ini yang terbaik yang boleh saya katakan. Saya tak dapat percayalah saya dapat duduk semeja dengan Datuk Seri. Memang saya blur sikit. Macam tak bila cakap, tak pernah dalam hidup saya pernah berfikir saya akan duduk semeja dan sembang pasal banyak benda. Tak ada jurang macam pemimpin dengan rakyat. Dia macam kawan. Saya akan kongsikan pengalaman saya bersama Perdana Menteri dengan pelajar saya. Saya ingin pelajar saya tahu betapa rahmah mesranya Perdana Menteri kita, di mana beliau boleh duduk semeja dengan rakyat biasa seperti saya, berdiskusi, bercakap bagaikan seorang rakan tanpa sebarang protokol. Dan ini adalah contoh terbaik yang saya boleh katakan kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan nilai-nilai ini perlu diterap oleh semua pelajar sekolah. Pasti saya akan bagi tahu semua student saya. Sama sahaja nak. Saya harap Datuk Seri akan kekal sebagai seorang pemimpin yang berwibawa dan harap berjumpa lebih kerap dengan rakan media online yang lain. PM, be strong. We rakyat with you. Thank you.